Persoalan lain yang berkait dengan takdir ni boleh berubah ke tak? Ini antara isu yang orang orang banyak soal lah. Kalau tak berubah dah, usaha dia dia pakai waktu. Baik. Maka disitulah ulama telah membahagikan takdir ni kepada dua, iaitu takdir yang mubram dan takdir yang mu'allaq. Sebenarnya takdir itu saja, tapi oleh kerana nak sesat kepahaman ini, maka ulama buat pecahan itu. Takdir sebenarnya takdir yang ditetapkan Allah sejak azali, sudah ditetapkan Allah, dan itu rahsia. Takdir ni, ketetapan Allah terhadap makhluknya, tarafnya adalah rahsia. Apa makna rahsia? Orang lain tak tahu, kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah pada kadar yang dikehendaki oleh Allah. Tapi pada dasarnya rahsia ni, takdir ni rahsia Allah. Maka adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang diberitahu, sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya. Ada benda tak diberitahu. Kalau tentang hari kiamat, memang yang itu menjadi rahsia, tidak diberitahu kepada sesiapa pun, walaupun malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat. Muqarrabin, malaikat yang paling tinggi taraf ni, yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, itu pun tak tahu. Kerana sebab apa? Takdir ni rahsia. Jadi takdir yang merupakan kehendak Allah, ketetapan Allah itu, yang sabit pada ilmunya itu, sejak azali itu orang panggil takdir yang mubram. Ini tak akan berubah. Apa yang sudah ditetapkan Allah, dikehendaki oleh Allah, dan termaklum dalam ilmu Allah sejak azali lagi ini tak akan berubah. Tapi dia rahsia, tak ada orang tahu. Rahsia Tuhan. Jadi takdir itu kita ingat tak akan berubah. Takdir bahagian doa. Jadi ulama panggil dia takdir yang mubram. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatur alam ni dengan sistem. Ada sistem. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ni dalam 6 masa. Padahal dia boleh buat sekaligus je. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala membuat dengan sistem, dia ada tujuan dan ada hikmah. Maka antara sistem pentadbiran Allah ni, Allah Ta'ala mencatatkan takdir makhluknya itu pada Lauh Mahfuz. Apa yang ada pada kehendak Allah tu, takdir Allah sejak azali tu, itu tak ada orang tahu. Tapi takdir Allah ni, Allah Ta'ala zahirkan dia, catat dia pada Lauh Mahfuz. Dan malaikat dapat tahu sebahagian takdir Allah bila tengok benda tu ada pada Lauh Mahfuz. Maka yang tercatat pada Lauh Mahfuz inilah kadang boleh berlaku perubahan. Seperti yang diberitahu dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah Ta'ala menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan. Jadi yang tertulis di Lauh Mahfuz itu boleh berubah. Dan ini, perubahan ini menurut takdir, menurut ketetapan Allah, berkait dengan sebab-sebab tertentu. Maka antara perkara-perkara yang merubahnya itu dengan sebab doa. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak tertolak takdir itu kecuali dengan jalan doa, dengan sebab doa. Jadi hadis ni beritahu bahawa doa kita tu boleh merubah takdir. Dari takdir awak mana? Yang tercatat pada Lauh. Itu boleh berlaku perubahan. Jadi bila dengan sebab doa dia ni, maka Allah Ta'ala ubah ketetapan tu di Lauh Mahfuz. Bukan hak takdir sejak azali yang menjadi rahsia Allah tu, hak tu menjadi rahsia Allah, tak ada orang tahu dan itu tak berubah. Ini adalah sistem. Contohnya gini lah, pegawai tu dia ada dah perancangan dia, tapi kaedah dia mentadbir tu, dia tulis surat bagaimana tu, hak tu mungkin berubah atas surat menyurat tu.
Tapi kehendak asal dia tu, hak tu tak ada orang tahu, kehendak token. Itu tafsir yang mudah.